Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke Limitless Podcast MY. Ya. Hey, kita tak introduce dulu. Mana tahu pendengar-pendengar yang baru tengok YouTube, Spotify ke, aku naik. Yeah. Bo. Charis. Semua tak puasa ke apa? Ada? Macam tak semangat lah. Puasa ni. Puasa so tu saya tak ada. Kau puasa ke apa? Yang aku tak tahu. Aku kan tak bekerja. Aku tahu puasa kena puasa. Aku pun tak tahu dah hari ke berapa lah puasa ni Kena kira. Kena lah. Asal tak? Mengejar Qiyamulai. Belum. Kita hari ke-5, ke-6 Kalau Dia pun dia pun tak tahu. 7. 7 Puasa ke-7. Kau biar Seminggu betul lah lah. kita puasa Kejap, check dulu. Ha? Cik. Betul lah, kita start puasa hari Ahad kan. Ha. Hari ni hari Jumaat. Sabtu esok tu hari ke-7. Baru 6 hari lah, betul lah. Aku 5 ke 6. 6 alamak. Jangan gaduh, jangan marah. Okay. Ramadan day 8 lah. Hah? 8. Kau jangan percaya lah kalender. Kau jangan percaya kalender, kau jangan percaya dia ni. So, kita nak borak apa ni hari ni? Okay, so memandangkan kita dah almost masuk puasa yang ke-8. 7. 7. Ha. Puasa yang ke-7. So far macam mana puasa korang tahun ni? Aku Kau tanya viewer ke aku? Korang lah. Oh, okay. asal nak tanya Tanya viewer. Kalau viewer Komen tu kat bawah. Kalau viewer tu live tak apa. So aku agak barai lah. Sebab Barai. shift pagi lah. Shift pagi Pagi. Akhirnya puasa betul punya lah. Selalu kerja malam, balik tidur, bangun buka puasa. Tapi bukan ke macam kalau bulan puasa ni banyak company yang macam buat shift balik awal. Ha. Kau Tak balik awal? ada. Ini company sana mari mah. Oh. Lu langsi lu mati lah. Lu lagi sila mati lah. Tak apalah, okey Okay, kan. tu masih ada Balik punca rezeki. Alhamdulillah. Tapi kau balik awal kan? Kau start shift kau awal kan? Balik kompat kan? Balik kompat. Balik kau 4. Okey lah tu, banyak masa lagi. Okay tu. Kan- Okay, so Bo kau macam mana? Aku barai juga lah. Tapi yang aku tak puas hati bazar. Bazar lah. Aku tak pergi bazar. Tapi itu family aku semua balik. Balik rumah. Datang rumah kan. Aha. So abang aku cerita lah. Abang aku cerita dia beli air. Air Okay. sekarang ni RM8. Satu Satu pack pack. besar. Plastik. Satu pack plastik besar. RM8. Air RM8. Dapat apa? sih. Dapat Tu kat mana tu? dapat separuh je. Tapi itu kat Bukit Jutong. Air apa? Okay dulu tu. Ha. Air apa aku rasa rata-rata air semua sama kan. Sebab dia ikut pakai pack. Dia tak kisah air apa. Semua dia jual RM8. Kalau ikan air ketum lah. Air ketum tak dapat RM8. Belah-belah tu. Atau puluh-puluh. Kau bazar mana? Kau Aku pernah pergi? tahun ni aku berazam kosong bazar. Kosong bazar, Kosong bazar. Aku Okay, berazam so lah. bermuka kau bini kau masak lah. Masak ah. Masak Kau marah apa dengan bazar? Asal kau Tak, seorang? aku dah ada bazar sendiri punya. Alamak. Tak Kira macam kat rumah kau tu buka pintu rumah kau tu dah macam bazar dah. ada, bazar ni dia kena pergi ambil lah. Hah? Kena pergi ambil lah. Order, pergi ambil, makan lah. Oh, Grab. Macam haram. Okay. Bazar online lah. Bazar online. Bazar. Bazar online. Mantap. Okay, so far aku rasa aku dah pergi bazar. Aku share lah walaupun korang tak tanya aku share. Ya, aku tanya, kau dah pergi bazar mana? Kau pergi bazar mana? Ya. Okay, so setakat ni lah aku dah pergi 3 bazar. Okay. Okay, kalau kat area sini aku rasa air plastik besar kira masih masuk akal lagi. Satu pack besar RM5. Masuk akal doh. Ini RM8 doh. Mungkin sewa tapak mahal ke apa ke, aku tak sure lah. Plastik mahal tau sekarang. Sewa tapak dekat MBSA kan? Ya, tapi mungkin MBSA dia buat sewa tapak lain-lain ikut tempat ke. Ke orang dah ambil sewa tu dia pergi sewa dengan kawan lain. Pun boleh jadi juga. Silanat betul lah. Pun boleh jadi juga macam tu. Bina So far aku air RM5. Cuma yang aku tak puas hati, bukan tak puas hati, mungkin harga barang naik ke apa aku tak sure lah. Yang macam hari tu aku cakap barang naik, harga pun naik
Tapi barang turun, harga tak turun. Tapi masalahnya satu kuih 70 sen Mat sekarang. Weh, 70 sen lah. Dia buat macam mana tau? Dia 3 pandai. RM2 kan sekarang. 3 RM3. Salah. Dia mengaburi mata-mata pembeli. Kalau beli loose, satu 70 sen. Kalau kau beli pack, dalam pack ada 4 pieces, RM4. Satu kuih jatuh RM1, Mat. And dia buat promo lagi. 3 pack RM12. Takkah harga tu sama? Satu pieces Apa kuih yang- jadi RM1. Itu kepala otak dia. Itu bukannya promo. Tapi dia sekarang nak kalau mengaburi. yang peniaga kuih ni, dia pandai. Dia satu pack, dia kuih yang sama. So kita tak boleh nak variety dia punya kuih tu. Aku perasan So, zaman kalau kita ambil sekarang. satu memang rugi lah. Betul. Aku perasan zaman sekarang punya penjual kuih. Ada je yang peniaga kuih dia jual kuih betul. Ada juga yang dia ambil vendor. Dia ambil tapak, dia panggil orang-orang yang jual kuih ni, letak barang kat dia. Dia tolong jual. So bila dia buat macam tu, kau dah tak boleh beli loose. Kau dah kena beli satu pack. So harga dia tu bagi aku, masa first day, aku memang suka pergi bazar. Aku memang peminat bazar lah kalau time puasa. Tapi bukan yang jenis pergi borong macam-macam. Tak, aku suka pergi tengok suasana tu. Aku suka. tak ada lah nak buat benda macam Boy, tu. aku pergi, aku suka tu. Walaupun berpeluh-peluh, berpanah-panah, berimpit-impit kan. Tapi aku rasa itulah nikmat bila puasa. Kau pergi tengok makanan, kau buat diri kau lapar waktu nak berbuka. Itu bukan nikmat, itu cilanat. Ui, Dengan aku suka ramai-ramai aku tak boleh lah. Aku tak boleh. So daripada situ lah aku compare harga. Tapi tu lah, paling dalam banyak-banyak benda yang aku tak puas hati, kuih lah. Tak, aku rasa sebab macam kau cakap tu kan, Mamat tu buka lot. Dia panggil orang-orang yang buat kuih dari rumah ni yang tak ada tempat nak letak. Dia letak kat meja dia kan. Itu mungkin dia beli dekat orang yang berniaga tu. Contoh satu pack tu RM2. Dia jual RM4, RM2 atas dia. Faham tak? Betul. Tapi bagi aku rasa macam tak relevan lah benda tu. Terlampau mahal weh. Habis nak buat macam mana? Sebiji RM1 tu. Tapi apa yang dia buat tu agak macam yelah macam tak best lah buat macam tu. Sebab cuba contoh lah, dia ambil daripada 3 peniaga, seorang 150 pack. Takkan ada 450 pack atas meja dia. Betul. Yang Satu pack dia ambil RM2. Kali akan dengan 400. So pakcik-pakcik yang meniaga dekat bazar tu turun Harga tu turun, bukan dia yang turun. Dia pun kadang-kadang turun. Sedut bawah meja. Tapi kalau cerita pasal benda tu, aku ada satu cerita tu. Aku pernah sekali, ni aku tak nak cakap bazar mana, tapi aku pernah sekali pergi ada bazar tu area Shah Alam ke dia punya menjerit panggil orang datang, dia punya ni kan, bazar ni famous ke saya tiba-tiba apa Mamat ni, aku perhati sebab aku tengah beratur untuk beli benda lain. Dia gerai yang depan ni, gerai dia macam agak panjang ke famous. Dia meniaga apa? Kuih lah. Tak boleh beritahu sebab gerai dia famous beratur. So kalau aku beritahu memang orang tahu dah kat mana. Okay, right. So tahun ni pun dia meniaga situ juga aku rasa tiap-tiap tahun dia ada situ. Lepas tu aku tengok Mamat yang jerit-jerit ni kan, bertenaga. Bertenaga satu. Lepas tu aku duduk perhati je. Kejap-kejap dia turun, kejap-kejap dia turun. Kau pun pergi belakang. Aku saja je bila dah habis beli tu, memang belakang gerai dia tu memang dah jalan laluan nak keluar ke apa lah. Okay. Aku lalu pusing belakang. No, bergantung bawah meja tu banyak. Macam-macam perisa dia bawah. Dia nak buat berbuka. Aduh, time tu pukul 4 lebih kot. Mungkin dia tersalah azan ke. Di kuasa. Di kuasa. Aku tak tahu lah, tapi nampak Melayu ke aku kan. Bergantung bersusun-susun bawah tu lagi. Kalau bab tu itu tak tahu lah. Itu dengan Tuhan lah. Itu dengan Tuhan lah. Itu dengan Tuhan lah. Itu just aku nak share je cerita aku. Bagi aku kelakar macam. Tahun ni memang kau-kau lah bazar. Depan rumah aku memang gila lah siut. Memang start pukul 4 tu dah beratur Mat. Tapi memang orang macam mana nak cakap, ini kau cerita pasal buyer pembeli. Buyer lah. Tapi kalau bab seller aku tak tahu sebab aku tak pergi lagi untuk tahun ni lah. Berniaga ni kalau daripada side berniaga ni memang orang aim untuk bulan puasa.
Betul. Ada sampai ada juga yang aku kenal dulu masa aku masuk bazar, ada juga aku meniaga dulu. Aku kenal ada brother seorang ni meja sebelah ni. Dia kerja biasa. Tapi time bulan puasa dia ambil cuti tu sebulan untuk dia meniaga. Betul. Berapa sale dia? Dia puluh-puluh lah. Aku jiran aku meniaga. Dia memang peniaga. Memang aku rasa rata-rata orang yang peniaga harian ni, diorang memang target bulan puasa ni, diorang punya sale memang kau-kau. Tak silap aku lah, cerita ni tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, dia punya target tu 50k je. Tapi dia dapat 100k. So ada duit lebihan, dia terus pergi haji meh. Meniaga air apa? Tak, dia meniaga otak-otak. Jangan otak-otak, sembang. Dia meniaga otak-otak. Otak-otak pun lagu lah. Dia memang all time favourite dia jual otak-otak. Dia tak ada jual, dia bukan, dia supplier. Oh, dia meniaga harian pun memang otak-otak. Harian pun otak-otak. Memang dia dah ada dia punya customer tetap yang datang ambil apa semua kan. Kau hasil. Tak silap aku lah. Dia cerita, aku rasa dalam 100,000 lah dia untung waktu tu. Dia terus pergi haji. Dia jangan amount besar tu jangan banyak sangat. Lembaga tengah tengok. 100,000 tu duit. Berapa banyak dia meniaga otak-otak? Berapa batang dia otak-otak dia meniaga? Banyak. Lagi satu, orang yang meniaga ni, aku tak sure lah bazar ni dia punya sewa tapak berapa. Sebab aku rasa lain-lain tempat, walaupun dalam Shah Alam, lain-lain tempat harga dia mungkin berbeza. lain Mungkin ikut tapak section-section ni lah. So kalau macam dia ni saja, dia ambil setiap section ada dalam 2-3 tak? Satu lot dalam 2-3 lot dia ambil. So contoh kat section 1 dia ada, section 2 dia ada, section 3 dia ada. Modal dia. So dia memang keluar all out supaya dia punya pulangan tu pun all out mendatangkan hasil lah. Mantap tu. Mendatangkan hasil lah. Tapi aku rasa bila time puasa ni, kau meniaga apa pun insyaAllah jalan. Walaupun makanan kau tak sedap. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Itu lagi satu isu yang aku tak suka. Kalau macam kau nak meniaga bazar, ini benda isu ni aku nak sentuh sikit sebab kau nak meniaga bazar, niaga betul-betul lah. Sebab orang datang beli makanan kau letak harga macam tu pula. Betul. Dia dah buat betul-betul dah boh. Tapi puasa dia tak boleh rasa macam mana? Boleh. Dia boleh rasa tapi dia jangan masuk ke tekak. Rasa ludah lah. Siapa nak beli kalau dia ludah? Tapi so far jangan ludah dalam makanan tu bodoh. Tapi so far sekarang belum viral lagi lah makanan yang macam tak sedap, macam hangus belum lagi kan. Aku alhamdulillah kalau yang beli kari pap tu bukan oksigen lah. Bukan oksigen lah sekarang. Tapi aku ada pernah jumpa satu kuih Korea. Dapat apa? Dia punya gula dia terlampau gelap kan. Dah macam kuih peneram dah dia punya ni. Apa tu yang gula Melaka selalu orang panggil tu? Keria. Kan sekarang kan banyak orang jual keria gula Melaka kan. Kan keria tu habis semua dia salutkan dengan gula kan. Aku jumpa dah macam peneram kan. Peneram tembam. Dia salah kuih tu. Salah kuih. Aku rasa dia salah resepi tu. Aku rasa dia lupa. Dia jual peneram ke dia jual keria? Aku rasa dia punya buku resepi dia melekat 2 page tu. Dia skip page tu. Aku rasa. Okay. So conclusion daripada bagi aku conclusion bagi aku kalau nak save duit, masak sendiri. Kalau tak ada duit, tak ada masa, bukan tak ada duit, kalau tak ada masa, kena sabar sikit lah. Bazar mahal lah sekarang. Itu je nak cerita. Aku punya conclusion kepada seller-seller, tahu barang mahal tapi agak-agak naik harga tu. Jangan tekan sangat. Jangan tekan. Kita faham harga naik sana naik. Ini meniaga harga memang nak pergi haji balik hari 2 kali tu. 2 kali. Tapi sekarang dah 3 kali lah. Dah 3 kali trip. Business class pula tu. Aduh. So harga berpatutan lah. Untuk seller-seller harga nak, kalau tekan nak sedap tak apa, orang mesti repeat. Tapi harga kau tekan tapi rasa kadang-kadang lagi-lagi dulu lah masa dekat Stadium Shah Alam tu kan, ramai meniaga yang semalam punya dia bawa ke hari ni punya meniaga pun ada. Aku rasa ada. Bungkus-bungkus bawa balik nak buka basi. Ya, ada juga yang tak baik tu buat macam tu.
So aku rasa better bagi pejuang-pejuang peniaga ni kan. Pejuang-pejuang peniaga bazar ni boleh berniaga dengan jujur. Niaga dengan jujur lah. Nak berniaga jujur. Nak jual mahal mungkin kalau ada harga yang korang rasa bila korang jual tu masuk akal, okey lah boleh proceed, tapi bagi rasa tu setanding dengan harga yang kau letak. Jangan mahal tapi makanan korang out. Itu jadi satu spoiler lah guys tu. Betul nanti bila tu. orang viral nanti dah jadi satu isu. Dah korang ngamuk sini, kau korang marah ngamuk pula makanan kau kena viral tak sedap. Dah memang tak sedap, nak buat macam mana? kan, betul. Kau letak harga macam tu, lepas tu kau cakap harga barang naik. Contoh lah, kau jual air kau jual air. Kau Air cakap, mana naik pun. Tak, contoh lah kau jual air, kau cakap harga gula naik. Air kau pun tawar. Mana gula? Kan. Kau cakap apa? Air pun rembat dekat tanah sawam. Air pergi tadah tu, air bukit tu. Tadah tu, bertong-tong tadah. Silanat tu. Lepas tu pergi jual. Minyak pun pakai minyak subsidi jual. Dia dah setting dengan supervisor. Minyak recycle lah. Dia dah setting dengan supervisor. Ikhlas lah. Nak berniaga ikhlas lah. Ya, betul. Pakailah minyak yang betul. Kan. Niaga lah. Betul. Niaga elok. So kita dah sebut-sebut pasal viral-viral ni. Adalah satu isu ni. Itu kau sebut pasal viral ni, aku tak boleh lah. Adalah isu baru-baru ni untuk isu hangat. Isu hangat. Aku rasa terlampau hangat. 3 orang DJ radio lah. Ya, betul. So bagi aku macam benda tu tak perlu dibesar-besarkan lah kan. And kalau orang benda ni berkait rapat dengan orang kata apa, dah jadi isu keagamaan lah. Betul. Kan, dah jadi isu keagamaan. So bagi pendapat aku, diorang pun dah mohon maaf kan, siap pergi batu cave pergi apa semua. So kalau dah nama pun jangan besarkan isu. So aku rasa macam tak payahlah keluarkan video yang diorang kata maaf saja tak boleh diterima kan. Kata kita duduk serumpun kan. Satu bangsa kan. Tapi macam aku tak ada nak side mana-mana pun. Tapi kalau nak ikutkan, kalau bagi aku orang tu dah minta maaf, dah cukup lah bagi aku. Betul lah, aku buat salah dengan kau. Lepas tu kau mesti expect aku minta maaf dengan kau. Lepas tu aku dah minta maaf. Betul. Cukup lah kan. Dah kira dah settle lah kat situ. Kira bila sebut perkataan maaf tu, seelok-eloknya hati dua-dua belah pihak sepatutnya dah tenang kan. Dah tenang. Dah lepas clear. tu kau sendiri tengok macam cara dia minta maaf. Okay, dia ni sincere, dia ni memang betul-betul minta maaf. Sebab dia pun admit tu salah dia. Memang dia admit salah dia. Apa dia buat, dia salah tu apa semua. Dah cukup lah. Dah settle lah kat situ. Macam apa aku cakap, aku rasa tak payah kot orang sampai nak kena pergi spesifiknya tempat nak minta maaf. Kau buat benda tu online, orang marah. Betul. Kau keluarkan video balik, kau minta maaf online juga. Betul. Settle lah. Kenapa kau nak kena pergi spesifik punya tempat untuk minta maaf? Betul. Lagipun dia dah cakap maaf tu saja tak cukup. Dia perlukan pihak berkuasa untuk ambil action kan. So apa kau nak pergi spesifik tempat untuk kau memohon maaf? Bukannya aku rasa isu ni bukan satu-satunya isu yang terjadi kat Malaysia. Benda ni dah lama. Benda ni aku rasa dah banyak kali dah isu ni jadi. Tapi bagi aku macam tak perlu lah benda-benda ni nak kena pergi spesifik tempat yang sepatutnya diorang pergi untuk memohon maaf. Sekadar aku rasa buat secara maya pun dah boleh dah. Betul. Okay, macam apa, kau dah buat report apa semua kan. Okay, dah lah. Bagilah pihak berkuasa tu settle kan. Betul. Kenapa kau nak kena sampai pergi nak suruh buat apa, melutut depan orang tu, melutut depan semua orang minta maaf. Tak boleh lah macam tu. Betul. Zaman sekarang bagi aku zaman yang tough untuk semua orang. Tak kisahlah kau dah kahwin ke, kau belum kahwin ke. Zaman sekarang kau nak pergi toilet pun kena bayar. Kan? Toilet KLCC RM2. Aku tak tahu lah. So point aku kat sini aku nak cakap,
kau buat macam ni, kau menyusahkan dan kau merumitkan keadaan individu Betul. tu. Kau ibaratnya kau tutup peluang nasib orang tu. Ya tu. Kan? Dia sebagai seorang artis, dia sebagai seorang penyampai radio, dia pun ada keluarga, ada anak bini dia nak sara. Betul. So, kalau benda ni, isu macam ni korang besar-besarkan, bagi aku itu salah satu punca yang korang dah tutup diorang punya punca pendapatan lah. Kan? So, kita yang bukan siapa-siapa ni pun nak cari duit tu pun bukan main payah lagi. Orang yang dah stable pun tough jugalah untuk cara keluarga. So bila jadi isu macam ni, aku rasa tak salah pun saling bermaafan kan. Tapi rasanya tu Indian punya, ada Indian community memang dah maafkan diorang dah. Aku tak ingat ada community Indian dekat Malaysia yang besar, diorang dah maafkan 3 orang ni. Cuma yang side lagi satu tu macam yang kau cakap tadi lah. So kepada netizen, tak payahlah batu-batukan api nak masukkan racist dalam. Tapi kau kena ingat, Joker pernah cakap, Joker Batman tu pernah cakap, some people want to watch the world burn. So mesti ada dalam dunia ni yang akan tak puas hati dengan orang. Betul. So bagi aku rasa macam, aku tak tahulah. aku tak tahu nak cakap. Tapi bila jadi isu macam ni, ni adalah salah satu peluang untuk some individu untuk gain popularity. Yes. Untuk gain popularity. So inilah masa dia untuk dia bagi tahu siapa diri dia sebenarnya. Betul. So itu yang pun yang melebih-lebih itulah. Yang melebih-lebih. Yang mana yang melebih-lebih itulah yang sebenarnya nak gain that popularity tu. Sebenarnya dah settle lah, macam tadi pun Nai cakap tadi kan. Dia cakap ada big Indian community Malaysia yang dah accept the apology. Kenapa kau nak yang lagi satu side ni nak kena besar-besarkan lagi? Betul. Gain popularity lah. Dan lagi satu ni yang untuk aku apa yang 3 orang tu buat, kan dia ada sebut word tu. Sebenarnya aku pun tak tahu word tu keagamaan untuk Indian. So lepas isu tu terjadi, baru aku tahu word tu untuk Indian punya keagamaan lah. Kalau sebelum ni aku tak tahu okay. So aku baru tahu word tu. Faham. Tapi aku rasa yelah, bagi aku jangan libatkan semua benda yang keagamaan ni sebagai joke lah. Ya, betul. Okay. Memang kalau korang tengok zaman cerita Piramli dulu pun ada juga yang dia buat. Aku rasa ada, tapi aku tak ingat cerita yang mana satu. Tapi ada yang waktu dia teropong. Waktu dia teropong ada India tengah menari kan. So zaman dulu lagi orang dah guna benda-benda macam tu. Tapi kau dah tahu sekarang zaman milenial, zaman sensitif. So tak perlu lagi kot nak buat benda-benda yang sebelum-sebelum ni dah pernah buat. Kau jangan repeat lagi buat benda sama. Sebab benda ni even kau tweet sikit pun orang dah boleh besarkan isu tu kan. So kepada viewer kita orang bertiga kat sini bukan racist. Kita orang tak pihak mana-mana. Kita orang tak berpihak mana-mana. Cuma kita orang kat sini, kita orang bangkitkan isu ni, kita orang bincangkan isu ni, sekadar nak bagi tahu yang sebenarnya isu ni kalau bagi pendapat kita orang bertiga, benda ni boleh diselesaikan dengan cara yang baik. Tak payah gaduh-gaduh lah. Nak gaduh-gaduh apa? Kau cakap satu Malaysia. Alamak, macam-macam lah apa yang kita orang cakap ni adalah pendapat peribadi semata-mata lah. Ya, betul. Aku rasa macam tak perlu kot gaduh-gaduh. Zaman aku dulu pun, zaman aku waktu aku sekolah dulu pun, aku tak kawan dengan Melayu sangat. Kawan aku more to Chinese dengan Indian. Aku rasa kawan dengan orang-orang yang apa orang kata? Mix lagi mix lagi bagus lah. So kau boleh tahu culture orang. Daripada situlah sepatutnya kau tahu yang agama ni tak boleh dipermainkan. Bila kau berkawan secara berkembang. Betul. Kan, tak payah gaduh-gaduh lah. Kita semua duduk satu Malaysia kan, dalam Malaysia kan. Tumbuk Cina pun keluar darah merah juga. Tumbuk India pun keluar darah merah juga. Betul. So, tumbuk Melayu pun keluar darah merah juga. Semua sama je. Kan? Betul. Tapi janganlah bertumbuk. Cerita dia boleh selesai cara baik, kita selesai cara baik. Benda dah minta maaf. Dah minta maaf dah. Settle dah. Habis. Dah kena tindakan dah. Betul. So kita tunggu je lah.
pihak dah ambil action kan. Polis pun dah buka kes siasatan untuk so tunggu je lah benda siasatan. ni. So kalau kau rasa macam minta maaf tu tak cukup, okay fine, tutup kes tu terus. Biar pihak berkuasa yang buat diorang punya kerja. Tutup kes tu maknanya apa, community tu dah settle, dah diam, bagi polis buat kerja ke, bagi pihak company dia buat kerja ke. Betul. Sebab kau dah buat report dah. Nak buat apa lagi? Kau nak dia datang melutut depan kau. Jangan buat macam tu. Orang pun tak pernah buat macam tu. Aku yakin polis boleh buat keputusan yang bagus. Sebab kau tengok Gerahas lah. Gerahas tak satu episod, 2 episod mesti kes tu selesai. So polis kita efisien sebenarnya. Itu sebab ada ni, apa, detektif yang linggam tu. Tengok detektif linggam. Power. Detektif linggam. Maksud lagi seorang tu Lim. Detektif Lim. Tapi tu Lim. semua dah tua-tua tu. Tua-tua Sekarang orang baru. Dia Dia dah makan duit bencin je sekarang. Tapi linggam tu okay, tak apa, itu nanti aku cerita kali. Alright, so aku rasa episod kali ni sampai sini je. Okay, so conclusion dia kat sini, tak payah gaduh-gaduh lah. Jangan jadi racist. Kita hidup bermasyarakat lah, satu Malaysia. Betul. Okay, nak cerita pasal gaduh-gaduh ni, dia ni ada darah Cina, aku ada darah India. Dan dia ni aku tak tahu ada darah apa. Aku macam-macam darah ada. Macam-macam darah ada. Dia Kita darah, semua sama kat sini. dia darah belalang dia. Nampak? Bercampur. Darah Cina ada, darah India ada. Dah semua orang ada. Buat macam mana? So tak payah racist, tak payah gaduh-gaduh. Kita duduk dalam satu kelompok kita yang berdamai sama. lah, berdamai. So, netizen pun berpada-pada lah komen-komen, tak payah lah melaga-laga satu sama lain lah. Itu lah tambah Mirat sikit lah. Itu lagi aku geram lah sial. Pasal netizen ni, korang buat akaun baru, buat email baru, lepas tu korang keyboard warrior kan, komen-komen ni semua. So keyboard warrior ni dah zaman 2025 kot. Dah. Kan. Lah. Rasa dah boleh insaf lah kat situ. Insaf lah weh. Kan. Jadi malu lah kalau buat fake account jadi keyboard warrior. Sedangkan makcik-makcik bawang tu boleh pakai real account. Mengutuk dalam tu kan. Support each other. Tak tahu malu ke? So jadikan diri tu sebagai satu contoh yang baik untuk semua orang. Kan. Bila kau post something bagi orang baca bermanfaat, itu lagi bagus daripada kau jadi keyboard warrior, kau hantam sini, kau hantam sana, engkau create satu orang kata apa, ketidakpuasan hati terhadap pembaca. So benda tu lagilah tak bagus. Betul. Right. Kau sebenarnya ni kan, kau malukan diri sendiri kan. Sebab tu kau buat ni kan. Ni mesti muka B-pop Alright. So sampai ini je episod kali ni. Jangan lupa beli Bitcoin. Beli Bitcoin. Bitcoin tengah murah kan sekarang, discount. Aku kalau karate spek kau ni patah dua tu. Okay. Alright. Jangan lupa komen, subscribe, komen. Shout out lu kita punya fotografer, videografer Hafiz Baharudin. So siapa-siapa nak shoot boleh contact dia. Boleh contact nanti aku letak detail kat bawah. Korang boleh contact dia. Betul. Ni nak raya. Ambil gambar portrait raya tu. Betul. Mantapnya. Alright, so kita orang ada dekat TikTok, YouTube, Spotify dengan Instagram. So korang semua sama, semua @Limitless Podcast MY. Bye-bye. Thank you. So jangan lupa komen, subscribe, like, tekan lonceng. Okay. Lonceng. Right. So see you guys next episode. Alright. Bye.